Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari PJMS 4 ingin menemu ramah seorang pelajar daripada IPG Kampus Raja Melewah. Kod khusus bagi kursus ini adalah ELMK 3103. Kita akan bermula dengan nama dahulu. Baiklah, nama saya Tashini Anak Perempuan Mohon. Saya dari unit BMMB 3. Kita terus masuk kepada soalan. Boleh ceritakan tentang diri anda dan agama yang anda anuti serta peranan pusat ibadat dalam kehidupan seharian anda. Baiklah, soalan yang sangat menarik. Sebenarnya saya seorang agama Hindu. Saya dari lahir tu agama Hindu lah. Saya biasanya kalau untuk pengetahuan anda semua, saya pergi ke kuil dan lain-lain. Bagi soalan tadi, saya kan kata agama Hindu. Dalam agama Hindu ni, pusat utama ni kuil. Pasal antara contoh kuil yang famous ni, Batu Cave dan lain-lain, banyak je. Tapi banyak yang famous ni yang tu lah. Okay. Bagi saya, kuil ni dia ajar kita untuk buat baik. Yelah, agama tak kira agama apa, dia ajar kita untuk buat baik. Tapi terutamanya benda penting adalah kita orang percaya apa yang kau buat sekarang dia akan datang balik. Itulah orang kata karma. Karma ni bermaksud kalau kita buat baik hari ni, bukan esok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi satu hari nanti kita akan dapat balik pahala tu. Untuk soalan yang seterusnya, sejauh mana anda terlibat secara aktif dalam aktiviti di pusat ibadat anda? Okey, kalau kata aktiviti, saya tak pasti sangat. Tapi kalau pergi kuil tu, saya pergi je lah setiap Jumaat malam. Kalau saya free ataupun saya nak pergi bila-bila, kalau saya rasa nak pergi tu, saya pergi je. Saya buat aktiviti apa, semayang lah kan. Semayang, lepas tu nak bersihkan kuil semua, ada je banyak aktiviti yang baik. Soalan yang seterusnya, apakah program atau aktiviti khusus yang dijalankan oleh pusat ibadat anda untuk menggalakkan perpaduan masyarakat? Okey, baiklah. Kalau untuk pengetahuan anda semua, baru kan kita buat Thaipusam. Kalau anda lihat dekat social media, diorang bagi makanan untuk orang yang bawa besar-besar tu. Kalau korang nanti saya sertakan gambar. Kalau orang yang dia cerita dia macam ni, orang puasa, kan kita puasa tak makan, tapi orang Hindu puasa ni dia macam 45 hari tapi tak makan sayur. Minta maaf, diorang tak makan daging, diorang makan sayur je. Kiranya puasa sayur. Makanan diorang dicontoh macam bubur berbekalkan sayur macam tu. Okey, lepas bawa benda besar tu, diorang buat apa? Orang yang apa nak buat baik tu, diorang bagi makanan semua. Tapi saya nampak je ramai yang bagi makanan. Bukan saja agama Hindu, tapi orang Islam, kaum Islam juga yang bagi makanan. Contoh makan, diorang bagi pendikai. Saya nampak sendiri. So bagi saya benda ni mengeratkan hubungan lah, tak kira agama dan juga bangsa. Niat diorang nak bantu orang. Terus kepada soalan yang seterusnya, apakah bentuk bantuan kebajikan yang disediakan oleh pusat ibadat anda? Baiklah, yang pertama, contoh seperti anda semua, iaitu anda kawan-kawan Melayu, kalau ada soalan apa-apa ataupun kalau ada masalah apa-apa, korang boleh rujuk ustaz kan dekat masjid. Betul. Kita orang pun sama juga, kita orang boleh rujuk Tok Sami dekat kuil. Kiranya contohlah kan, ada masalah dalam keluarga ataupun ada masalah isteri ke apa ke kan, kita boleh pergi kuil, lepas tu kita boleh rujuk Tok Sami dekat situ. Lepas tu seterusnya kita boleh buat apa, makanan percuma kan. Setiap Jumaat korang bagi makanan apa semua kan, kita pun ada juga. Kita panggil nama dia Annadanam. Annadanam tu bermaksud bagi makanan percuma dekat orang. Soalan yang seterusnya,
pada pandangan anda, bagaimana aktiviti perpaduan dan kebajikan di pusat ibadah boleh menyumbang kepada pembentukan masyarakat Malaysia Madani yang harmoni dan berakhlak? Saya rasa negara kita kan ada pelbagai bangsa dan juga agama, India, Melayu dan juga lain-lain, banyak lagi. Saya rasa kuil ni dapat meningkatkan perpaduan antara satu sama lain. Macam mana dia macam menghormati satu sama lain apabila masyarakat bekerjasama dalam aktiviti kebajikan seperti gotong royong, bersihkan tempat dan juga lain-lain. Saya rasa perpaduan dan juga kebajikan di tempat-tempat ibadah macam ni dapat ditingkatkan lah. Untuk soalan yang terakhir bagi sesi temu bual ini, apakah nilai utama agama anda yang selari dengan konsep Malaysia Madani? Soalan yang sangat menarik sebenarnya. Okey, dalam agama saya iaitu agama Hindu, kita orang ada satu perkataan iaitu ahimsa. Ahimsa tu kasih sayang. Kasih sayang. Maksud ahimsa tu, okey, dia macam ni. Dia bukan ahimsa tu bukan dalam bahasa Tamil tau, bahasa Sanskrit. Dia macam ibarat bahasa Arab. Korang kan macam Al-Quran semua dalam bahasa apa? Arab kan? Macam tu juga. Kita orang bercakap dalam bahasa Tamil tapi belajar agama semua dalam bahasa Sanskrit. Okey, dalam apa Bhagavad Gita tu bermaksud Al-Quran. Al-Quran tu Al-Quran kami tu nama dia Bhagavad Gita. Gambar tu nanti saya sertakan juga. Di dalam tu orang kata ahimsa tu kasih sayang dan hormat dan menghormati, iaitu dharma. Maksudnya dalam agama kami kita kena hormat menghormati, tak kira kita kaya ke tak kaya ke, walaupun agama lain kita kena hormat juga. Itulah apa orang kata titik penting dalam agama kita orang. Berikut adalah soalan terakhir bagi sesi temu bual kali ini. Terima kasih kerana telah berkongsi maklumat berkaitan dengan agama anda. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan menemu ramah seseorang yang kami pilih untuk ditemu bual bagi malam-malam. Siap ya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulifan Mirambi dan kawan saya Muhammad Husnul Azami bin Razali. Okey, pada kali ini kami akan menemu ramah orang yang kami pilih untuk membuat pentaksiran berterusan kami, iaitu ELMK 3103 bagi soalan yang kedua. Okey. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Okey. Bolehkah ceritakan tentang diri anda dan agama yang anda taati serta peranan pusat ibadat dalam kehidupan seharian anda? Nama saya Masih Mas Anna Valentine. Saya menganut agama Kristian. Dan apa tadi soalannya, Mas? Peranan pusat ibadat dalam kehidupan seharian anda. Peranan pusat ibadat dalam kehidupan seharian saya adalah sebagai tempat untuk menyembah, memuji dan memuji yang sepatutnya itu juruselamat kami. Lepas tu tempat untuk kami seumat ni bergaul, membuat rakan yang baru, kenalan dengan orang ramai dan menjalankan aktiviti secara bersama-sama. Macam tu. Okey. Soalan seterusnya. Sejauh manakah anda terlibat secara aktif dalam aktiviti di pusat ibadah? Sejauh mana untuk dalam pusat ibadah, saya pernah serving untuk altar boy. Maksudnya saya macam jadi macam mana kalau kat masjid kan ada imam, ada yang apa lagi tu, makmum tu. Kiranya saya macam orang yang tolong makmum tu. Tolong sediakan barang, buat aktiviti-aktiviti tu berjalan dengan lancar, macam tu lah. Jawapan yang menarik. Dan okey, seterusnya saya akan fokuskan kepada aspek perpaduan. Soalan ni, apakah program atau aktiviti khusus yang dijalankan
oleh pusat ibadat anda untuk menggalakkan perpaduan masyarakat? Okey, banyak secara ringkasnya banyak aktiviti yang dijalankan oleh pihak gereja untuk meningkatkan perpaduan masyarakat sekeliling ataupun yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti gereja. Sebagai contoh, yang paling mudah iaitu kalau ada macam pasca tertentu, lebih kurang macam hari sambutan Christmas Eve, senang cerita orang akan datang ke gereja untuk bersama-sama menjayakan aktiviti. Yang pertama iaitu mendirikan pokok Christmas, lepas tu menyediakan tempat-tempat yang sepatutnya untuk melakukan penerimaan keberkatan untuk hari Christmas, nyanyian dan saling bertukar hadiah iaitu exchange gift dengan orang random yang tak terpilih. Okey, menarik. Okey, soalan seterusnya. Adakah pusat ibadat anda pernah bekerjasama dengan pusat ibadat agama lain? Jika ya, boleh ceritakan contoh program sama yang dijalankan? Kalau yang lain agama saya tak pasti, tapi yang sama Kristian tapi lain gereja pernah. Sebab Lain kami- gereja tu maksud dia apa? Dan gereja maksudnya gereja saya tadi St. Mark, iaitu kami ni Anglican. Lepas tu gereja St. Edmund itu gereja Katolik dekat daerah saya tu lah. Lepas tu kami pernah bekerjasama untuk menjalankan aktiviti iaitu caroling dari pusat bandar hingga ke roundabout bandar. Jadi kami akan macam ada perarakan jalan kaki dari keluar gereja sampai ke pusat bandar, lepas tu dari pusat bandar ke roundabout dan patah balik semua ke gereja. Okey. Okey. Seterusnya saya akan pergi ke aspek kebajikan. Soalannya, apakah bentuk bantuan kebajikan yang disediakan oleh pusat ibadat anda? Dari segi bantuan gereja akan sediakan macam boleh bantu macam golongan yang kurang upaya, orang tua yang sakit tenat sangat macam susah. Lepas dia didoakan, dia akan diberi beberapa bantuan seperti wang ringgit ataupun makanan-makanan yang sepatutnya, macam tu. Lepas tu untuk pelajar ataupun anak-anak muda juga ada bantuan yang diberikan oleh pihak gereja. Contohnya macam pakaian sekolah, duit wang ringgit, doa daripada paderi, itu pun ada. Sebab selalunya kalau nak ikut macam dapat bantuan semua apa tu perlu pengesahan sijil yang memang betul-betul lengkap lah untuk menunjukkan kita yang menerima ni betul-betul kekurangan ini dan itu dan tidak memasukkan dokumen. Okey. Okey, soalan ni agak menarik sikit sebab dia berhubung dengan nasional. Okey, pada pendapat Max, bagaimanakah aktiviti perpaduan dan kebajikan di pusat ibadat boleh menyumbang kepada pembentukan masyarakat Malaysia Madani yang harmoni dan berakhlak? Dalam pendapat saya Aktiviti perpaduan dan kebajikan di pusat ibadat. Okay. Aktiviti di pusat ibadat bukan saja boleh mengeratkan hubungan dan sesama umat yang di dalam gereja, tetapi juga dapat mengeratkan dengan halayak ramai. Macam murid, contoh seorang murid dia belajar bukan perkara yang berkaitan dengan agama dalam tu, dia memahami peranan agama dia. Lepas tu dia pergi ke sekolah, dia berjumpa dengan kawan-kawan yang lain agama, dia menghormati agama-agama kawan dia, berjumpa kawan yang lainan budaya tapi sama agama, dia akan menghormati budaya kawan dia tersebut. Dia tidak akan macam berkata-kata yang salah yang dapat menimbulkan isu-isu sensitif dan sebagainya. Dan majoriti semua agama kan mengajarkan nilai kasih sayang. Jadi semua
semestinya seorang yang memahami agama tu dia akan menghormati, menyayangi orang sekeliling dia macam dia sayang dekat diri dia sendiri. Okey. Soalan seterusnya, soalan terakhir lah. Apakah nilai murni yang utama bagi agama anda? Sebagai contoh, kasih sayang, hormat menghormati, tolong-menolong yang selari dengan konsep Malaysia Menani. Untuk selari dengan konsep Malaysia Menani, macam kita tahu konsep Malaysia Menani ni untuk menubuhkan negara yang aman kan, keman, maju dan damai. Okay, dari segi yang saya faham lah, yang saya nampak, kalau dari agama saya, kami mengutamakan sifat kepercayaan kepada Tuhan, toleransi dan baik hati serta amanah. Sebab kalau tak ada amanah ni, kita tak boleh jalankan suatu tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan tulus. Lepas tu untuk baik hati, kita takkan dapat rasa empati ataupun simpati pada seseorang yang kita nampak dalam kesusahan ataupun dia tidak. Lepas tu untuk tanggungjawab bukan percaya pada Tuhan tu, macam kita percaya benda yang disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelum yang dia dedahkan kepada kita, ajaran-ajaran tersebut berasal daripada ajaran Tuhan yang betul dan patut diikuti, diamalkan untuk menciptakan pribadi diri yang mulia. Bukan sekadar untuk kita cakap kita kalau kita buat baik kita pergi syurga, tapi tak semesti semua orang dia akan dia buat baik, tak ada, dia akan buat baik lepas tu dia akan tersilap sikit. Jadi untuk membentuk kepribadian mulia tu pun, ya memang kita manusia memang boleh tiba-tiba jadi macam terpesong, kita akan terdedah dengan dosa-dosa. Jadi untuk mengelakkan kita daripada terjerumus dalam dosa tu, kita kena ada kepribadian mulia tu. Kita kena ada tu supaya menunjukkan kita ni mempunyai agama dan kita penganut yang tidak teragak-agak untuk menegakkan keadilan untuk agama kita macam tu. Okay. Terima kasih untuk jawapan-jawapan yang menarik yang saya telah tanya sebentar tadi. Sekian, terima kasih kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.